Sama ada di imam ataupun dia makmum disebut sami'allahu liman hamidah. Kalau dia makmum dijawablah pula. Kalau dia makmum dia tak saya sebut sami'allahu liman hamidah. Imam yang sebut sami'allahu liman hamidah, dia jawab Rabbana, boleh jawab Rabbana lakal hamd, boleh jawab Rabbana walakal hamd, boleh jawab Allahumma Rabbana lakal hamd. Semuanya sabit dalam hadis. Boleh jawab Rabbana lakal hamd, Rabbana walakal hamd, Allahumma Rabbana lakal hamd. Baik. Kemudian makmum dengan imam ataupun orang yang solat seorang-seorang, lepas dia baca Rabbana walakal hamd, kan? Imam pun lama tak rukuk. Dia kata imam ni bagi peluang kita baca kunut. Dia solat dekat Masjidil Haram subuh. Dia pegang mazhab Syafi'i, kata kunut subuh sunnah. Tapi mazhab Hambali yang dekat Saudi itu kata tak sunnah, dibuat secara berterusan. Dia khilaf. Okey. So imam tu dalam solat subuh, dia waktu iktidal tu dia berdiri lama. Sebelum nak sujud tu dia berdiri lama. Dia kata imam bagi can kita baca kunut. Tak, bukan imam bagi can. Imam dia baca doa ni. Tunjuk kameraman. Okey. Imam dia baca doa ni. Rabbana walakal hamd mil'as samawati wa mil'al ard wa mil'a ma bainahuma min syai'in ba'd. Ahlas thana'i wal majd. Ahaqqu ma yaqulul 'abd. Allahumma la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana'at wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Tu doa ini baca panjang sikitlah. Kita baca kita bangun. Rabbana walakal hamd mil'as samawati wa mil'al ard wa mil'a ma bainahuma min syai'in ba'd. Ahlas thana'i wal majd. Ahaqqu ma yaqulul 'abd wa kulluna laka 'abd. Allahumma la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana'at wa la yanfa'u zal jaddi minkal jadd. Kita duk ingat imam bagi kita peluang baca kunut. Dah, kita bacalah zikir tu sunnah. Tapi tuan-tuan, siapa yang hafal doa ni dalam dewan ni? Angkat tangan. Ke ni first time dengar? Siapa first time dengar? Yang tu tak pasti. Yang tak angkat kan. Dia kata tak nak. Satgi dia test pula kan. Dah, kita hafal lah. Kita hafal. Insya-Allah, mudah-mudahan ni doa tuan-tuan. Macam mana nak tahu apa maksud dia? Nak apa kena tahu maksud? Il as-samawat. Kan kita kata Rabbana walakal hamd. Wahai Tuhan, bagi kamu pujian. Tu seisi langit, seisi bumi dan seisi apa yang berada di antara langit dan bumi. Engkau wahai Tuhan ahli layak untuk menerima pujian ini. Wa kulluna laka 'abd. Kami semua hamba kepadamu. Dan engkau lebih layak daripada apa yang disebut oleh hamba-Mu. Bahkan kalau kita nak puji Tuhan, lebih layak daripada apa yang kita sebut sekarang ni pun. Itu maksud dia. Ya Allah, la mani'a lima a'tait. Wahai Tuhan, tidak ada penghalang kalau engkau nak bagi. Wala mu'tiya lima mana'at. Tidak ada pemberi kalau engkau nak halang. Tak ada siapa boleh beri kalau engkau nak halang. Wala yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Orang yang ada harta tidak akan memberi apa bermanfaat kalau Tuhan tak bagi. Jadi maksud doa tu lah. So dengan kita hafal doa tu, kita hafal maknanya. Saya tahu tuan-tuan tak dan nak tulis. InsyaAllah balik tengok rakaman. Nanti boleh ulang balik. Tak apa lagi, ulang balik. Itu ya, bagus ada rakaman ni. Kan? Itu satulah yang bagus. Yang keduanya orang boleh cari kesalahan saya lah. Baik. Dan doa yang kedua yang kita boleh baca juga dalam i'tidal. Allahumma tahhirni bisalji wal barat. Allahumma tahhirni minaz dunubi wal khataya. Kama yunaqqa sablu abyadu minal wasakh. Ya Allah, bersihkan saya dengan salji, dengan frost. Barat ni kalau duduk luar negara dia tahulah. Sebelum turun salji dia akan turun frost, hujan batu. Lepas tu baru turun salji. Ini ringan. Hujan batu tu berat sikit. Ya Allah, bersihkan aku dengan salji dan juga dengan barat dan juga dengan air yang sejuk. Ya wahai Tuhanku, ya Allah, bersihkan saya daripada dosa dan juga kesilapan seperti mana kain putih, baju putih dibersihkan daripada kekotoran. Itu doa. Doa waktu tidak. Itu doa yang lain lah. Baik. Ini saya sebut tadi keseimbangan. Kemudian nak turun kaki dulu ke tangan dulu waktu sujud? Ada hadis daripada Nabi. Ada hadis suruh turun lutut dulu. Kita nak sujud kan? Turun sujud lutut dulu. Tidak sahih. Dhaif. Ada hadis daripada Abu Hurairah. Nabi kata turun tangan dulu. Jangan turun seperti mana turunnya unta. Maka turun tangan dulu sebelum turun lutut. Hadis ni juga walaupun sebahagian ulama kata sahih, sebenarnya dhaif. Banyak dhaif ni. Macam mana Ustaz nak turun? Ke tak boleh turun? Saya kata ada satu riwayat yang sahih daripada Umar yang boleh menguatkan hadis Abu Hurairah tadi. Yang Nabi kata jangan turun seperti turunnya unta. Turun tangan dulu sebelum kaki. Maka sebab itu saya kata turun tangan dulu. Turun
tangan dulu kerana riwayat daripada Umar itu sahih. Baik, Ibnu Umar juga turun lutut dulu. Ibnu Umar turun lutut dulu, tapi Umar turun tangan dulu. Ibnu Umar dia turun lutut dulu. Sahih. Umar turun tangan dulu. So sebenarnya ginilah, kalau ikut saya, pilih untuk turun tangan dulu. Kerana riwayat Umar tadi menguatkan hadis yang larang turun lutut dulu. Tapi ada sebahagian ulama dia kata turunlah mana-mana dulu pun, yang penting turun, kan? Tapi lafaz yang Nabi kata jangan turun macam unta turun, sebenarnya ada dua versi. Nabi kata jangan turun macam unta turun. Ada riwayat kata turunlah tangan dulu sebelum lutut. Ada riwayat kata turun lutut dulu sebelum tangan. Maka ada dua versi. Saya pilih turun tangan dulu. Ada ulama pilih turun lutut dulu. Yang penting turun. Jangan tak turun lah. Kan? Kalau saya turun tangan dulu. Ustaz, susah Ustaz. Pasal apa? Saya boroi lagi. Sebab kalau boroi, dia susah sikit nak turun tangan dulu. Sebab jadi dia tolak balik ke atas. Apa ni? Sebenarnya boleh. Lutut pun tak apa. Yang penting turunlah. Baik. Sujud atas 7 anggota. Apa 7 anggota? Dalam hadis disebut 7 anggota. Dahi, 2 tangan, 2 lutut dan kaki. Sempurna. Dahi termasuk hidung lah. So maksudnya kalau dia sujud, hidung kena bagi lekat dengan tanah. Wajib ke tidak? Pandangan yang sahih, sunnah. Yang wajibnya, dahi. Yang wajibnya dahi. Tapi, nak selamat, bubuh hidung sekali. Tak apalah Ustaz. Orang yang hidung tinggi okey lah. Saya hidung kemik. Boleh. Tekanlah kuat sikit. Okey. Tangan selari dengan bahu. Masa kita sujud tu tangan selari dengan bahu ataupun selari dengan telinga. Tangan selari dengan bahu atau selari dengan dua-dua hadisnya sahih. Baik. Kemudian direnggangkan tangannya dan lama selagi tidak membebankan makmum. Biar sujud tu lama sikit. Selagi tak membebankan makmum. Jangan nampak sekejap sangat.